Mini Quadripod Armgras P01. Yang ni memang korang kena beli, lepas tu boleh standby dekat beg korang ke, ataupun korang boleh bawa dalam poket, sebab saiz dia kecil je, tak makan ruang sangat. Okey, yang ni dia boleh jadi sebagai stand holder dengan cara bukakan kaki dia ni, tekan button tengah-tengah ni, akan keluar 4 kaki yang sangat mantap ni. Jadi kalau korang berdirikan dekat atas muka rata, contohlah dekat atas meja ke, atas lantai ke, dia berdiri dengan sangat elok macam ni ha. Lepas tu dekat bahagian phone grip dia, boleh buka, masukkan je phone, tak kisahlah phone apa pun, boleh je masukkan macam ni. Dan kalau korang perasan ada cold shoe dekat kedua-dua belah, jadi boleh mountkan lampu ke ataupun mikrofon ke. Oh, lampu pun korang boleh beli sekali tau. Dan juga dia punya phone grip ni kita boleh pusingkan 360 darjah. Nak jadikan sebagai stand flat lay pun boleh juga dengan cara tegakkan macam ni, kemudian kuncikan bahagian kunci tepi ni supaya ketat. Dekat bahagian sini ada satu siku lagi tau, jadi korang boleh adjust dengan cara bengkokkan saja macam ni. Jadi dia punya berat tu akan beralih sedikit dan akan membuatkan dia berdiri lebih kukuh lagi berbanding dengan kalau kita luruskan saja ke atas macam ni. Nak jadikan sebagai selfie stick pula, boleh, tak ada masalah. Tutup kaki dia macam ni, and then tegakkan semula, buka kunci ni, adjust dia punya angle ke ataskan sikit. Lepas tu boleh tarik panjang dia punya batang ni sehingga 36cm, jadi sebagai selfie stick. Remote shutter ni boleh kenakan dengan Bluetooth handphone, boleh letak kat sini, boleh bawa keluar sejauh 10 meter, boleh letak juga kat kaki dia, jadi dia akan memudahkan untuk kita tangkap gambar masa dalam selfie mode macam ni ha. Bateri habis, charge je gunakan Type C. So guys, Mini Quadripod Armgras P01 ni korang boleh dapatkan dalam link dekat bawah. Memang sangat mantap.